Hai semua, bersama Cikgu Tuan Johaida untuk subjek kimia pada hari ini yang akan sambung satu lagi subtopik termokimia iaitu tentang haba penyesaran. Okey, baiklah. Apa maksud haba penyesaran? Okey, haba penyesaran ialah apabila satu mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey, mari kita lihat apa barang-barang, bahan-bahan dan alat radas yang akan kita gunakan. Okey, baiklah. Alat radas dan bahan yang akan kita gunakan untuk aktiviti hari ini ialah pertama kita akan menggunakan 0.2 kemolaran dia, 0.2 mol desimeter padu larutan kuprum 2 sulfat. Kita akan gunakan serbuk zinc. Manakala radas yang akan kita gunakan ialah silinder penyukat, spatula, tentunya termometer. Untuk eksperimen-eksperimen yang melibatkan termokimia, mesti kita akan gunakan termometer untuk menyukat suhu, dan cawan polistiren. Mari kita buat aktiviti ni sama-sama. Okey, mula-mula anda perlu menyukat 25 cm padu larutan kuprum 2 sulfat ni menggunakan silinder penyukat dan dimasukkan ke dalam cawan polistiren. Okey, kemudian ambil bacaan suhu awal larutan. Okey, sebelum ditambahkan serbuk zinc ya. Okey, 25 cm padu ya. Okey, masukkan ke dalam cawan polistiren. Seelok-eloknya cawan polistiren ni mesti ada penutup Kalau tak ada penutup, kena cepat-cepatlah ambil bacaan suhu ni. Okey, catatkan jangan lupa catatkan bacaan suhu ke dalam jadual. Okey. Kemudian masukkan serbuk zinc. Yang berlebihan. Okey. Ambil bacaan suhu campuran. Tengok bacaan tertinggi Okey. Bacaan suhu campuran juga dicatatkan ke dalam jadual. Itu saja untuk aktiviti hari ini. Jangan lupa lihat perbincangannya dalam video ini ya. Terima kasih.